Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan butter. Daun kari. Cili padi. Susu tujan. Kuah jagung. Ini masakan buttermilk. Garam, gula dan gaji. Tahu ni Pak? Nak order boleh terus order. Ini Lepas kita kacau. Okey, dah siap ni kita punya ketan nipah masak buttermilk. Buttermilk ni rasa dia lemak, manis. Memang sesuai siapa yang gemar untuk masakan buttermilk. Okey, itu saja untuk video saya hari ini. Teman-teman dah tonton, jangan lupa like, komen dan juga share.